Usuluddin tu maksud asal di dalam agama. Ataupun kita sebut usuluddin ni sebagai akidah. Ataupun kita sebut sebagai tauhid. Ataupun kita sebut sebagai as-sunnah. Ataupun kita sebut sebagai fiqhul akbar. Seperti mana yang disebut oleh Imam Abu Hanifah. Itu nama dia usuluddin. Orang kata usuluddin tu apa? Usuluddin tu akidah lah. Akidah tu apa? Akidah tu tauhid lah. Maksud benda tu benda semacam je. Cuma nama je berlain-lain. Nah. Ini apa? Harimau. Ini apa? Singa. Ini apa? Raja rimba. Sama je. Sama je maksud dia. Kan? Sama dia maksud dia. Nah. Benda yang semacam. Nah. Ini apa? Harimau. Ini apa? Pak belang. Sama je. Maksud dia benda yang sama. Usuluddin, akidah, tauhid itu benda yang sama. Maksud ilmu nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala.